Pernah tak terfikir dalam semua perdebatan online tu, apa sebenarnya pandangan Islam tentang bentuk bumi? Hari ni, jom kita kupas sama-sama kaitan antara teori bumi rata yang tengah panas ni dengan apa yang sebenarnya disebut dalam sumber-sumber rujukan kita. Inilah dia soalan cepu masnya. Bumi kita ni rata macam kapet atau bulat macam bola? Inilah punca perdebatan yang kadang-kadang sampai boleh buat orang bergaduh kat media sosial kan? Jadi, tujuan kita dalam perkongsian kali ini bukanlah sekadar nak baca terjemahan ayat secara literal, tapi kita nak cuba gali lebih dalam. Nak tengok apa sebenarnya pemahaman yang dah lama wujud dalam tradisi ilmuan Islam kita. Okey, jom kita mulakan. Teori bumi rata ni, kalau dulu kita dengar macam lawak je kan? Tapi sekarang, ia dah jadi satu topik bualan yang serius. Sampai ramai orang yang ikhlas bertanya, agama kita cakap apa pasal ni? Betul, benda ni bukan lagi bualan kat kedai kopi je. Ia ada kat mana-mana. Kat Facebook, TikTok, YouTube. Dan bila dah macam tu, ramailah yang mula keliru. Sebab itulah penting sangat untuk kita dapatkan penjelasan yang betul-betul jelas. Baik, untuk faham perdebatan ni, kita kena tengok puncanya. Asas hujah bagi mereka yang percaya bumi ni rata datangnya daripada beberapa perkataan spesifik dalam Al-Quran yang menggambarkan bumi. Inilah dia perkataan-perkataan kunci yang selalu dipetik. Sutihat, bisat, dahak, firasyah. Kalau kita tengok terjemahan literalnya, memang bunyinya macam dihamparkan atau macam permaidani. Dari sinilah asas tafsiran mereka bermula. Dan yang menariknya, pandangan literal ni bukanlah rekaan orang zaman sekarang tau. Ia memang dah pernah disebut dalam kitab tafsir klasik macam Tafsir Al-Mahalli. Kitab ni sendiri mengaku yang makna zahir atau makna luaran ayat tu seolah-olah menunjukkan bumi ini rata. Okey, dekat sinilah perbincangan kita jadi makin menarik. Kita ada teks Al-Quran yang sama, tapi wujud dua cara pemahaman yang sangat berbeza. Macam mana boleh jadi macam tu? Jom kita bandingkan. Nampak tak perbezaannya? Satu pihak, golongan literal, kata bila Al-Quran sebut dihamparkan, maksudnya bentuk bumi itu memang rata dari segi geometri. Titik. Tapi, majoriti ulama pula berpandangan sebaliknya. Mereka kata, perkataan itu adalah metafora, satu kiasan, yang menggambarkan fungsi bumi sebagai rumah kita yang luas, stabil dan selesa. Dan ini satu hujah balas yang sangat bijak dari Imam Ar-Razi. Cuba fikir logik. Beliau jelaskan, kalau satu sfera tu teramatlah besar, macam planet kita ni, sudah tentu bila kita berdiri di atasnya, apa yang mata kita nampak hanyalah permukaan yang rata sejauh mata memandang. Logik kan? Okey, sekarang kita sampai ke bahagian yang boleh dikatakan sebagai game changer dalam perbincangan ni. Ada satu perkataan dalam Al-Quran yang menurut majoriti ulama jadi petunjuk paling jelas tentang bentuk bumi yang sebenar. Perkataan tu ialah yukawwir. Dari segi bahasa Arab, asal perkataan ini bermaksud menggulung atau melilit sesuatu pada benda yang bulat. Analogi paling senang nak faham, bayangkan macam mana kita lilit serban atas kepala. Pergerakan melilit tu, itulah yukawwir. Ingat ya, melilit pada benda yang bulat. Sekarang, jom kita tengok ayat tu sendiri. Dalam surah Az-Zumar, Allah gunakan perkataan yukawwir. Ni untuk terangkan macam mana siang dan malam silih berganti. Dia menggulungkan malam atas siang dan menggulungkan siang atas malam. Perkataan menggulungkan ni dah bagi bayangan satu proses yang berterusan dan melingkar, kan? Dan di sinilah kemuncak hujahnya. Ulama tafsir terkenal Ibnu Ashur jelaskan analogi ni dengan sangat cantik. Bumi ni ibarat kepala yang bulat. Pertukaran siang dan malam yang tak pernah berhenti itu pula macam lilitan serban yang sentiasa bergerak menggulung sekeliling kepala. Pergerakan melingkar macam ni hanya masuk akal kalau bumi itu sendiri bentuknya sfera. Mungkin ada yang tengah fikir, alah, ini mesti tafsiran baru nak bagi nampak selari dengan sains moden, kan? Sebenarnya, salah sama sekali. Mari kita undur ke belakang dan tengok apa kata ulama zaman dulu. Cuba tengok ni. Kita bukan cakap pasal 100 tahun lepas. Kita bercakap tentang ilmuwan yang hidup beratus-ratus, malah 1000 tahun dulu. Ibnu Hazm, Imam Ar-Razi, Ibnu Taimiyah, semua tokoh besar ni telah mengesahkan adanya ijma', iaitu kesepakatan ulama' bahawa bumi ini bentuknya sfera. Jadi ini bukan langsung idea baru. Okey, kalau ulama' dah lama sepakat bumi ni sfera, mesti ada yang tertanya-tanya. Habis tu, macam mana dengan ayat-ayat yang sebut pasal dihamparkan tadi? Takkan kita nak abaikan je? Macam mana kita nak faham ayat-ayat tu? Jawapannya sebenarnya mudah je. Para ulama' jelaskan yang kita kena bezakan antara fungsi dengan bentuk.
Ayat-ayat yang sebut pasal bumi dihamparkan atau seperti permaidani tu bukan nak cerita pasal bentuk geometri planet ni, tapi ia nak cerita pasal fungsi bumi untuk kita sebagai kediaman yang selesa. Tambah lagi satu perkara menarik dari segi bahasa. Perkataan Arab al-ardu sendiri maknanya luas. Kadang-kadang ia memang merujuk kepada planet bumi secara keseluruhan. Tapi dalam banyak keadaan, ia cuma merujuk kepada tanah yang kita pijak, permukaan yang kita hidup di atasnya. Jadi, bila Al-Quran gunakan gambaran yang indah macam permaidani atau hamparan, ia sebenarnya nak kita rasa bersyukur, nak kita nampak betapa hebatnya ciptaan Tuhan yang menyediakan bumi ini sebagai rumah yang sempurna untuk kita. Stabil, selesa dan cukup luas untuk kita terokai. Ini membawa kita kepada satu pesanan penutup yang sangat mendalam dari seorang pemikir agung Islam, Imam Al-Ghazali. Beliau ingatkan kita, mata kita ni mudah tertipu. Kita nampak bintang tu kecil macam duit shilling, tapi akal dan ilmu membuktikan ia jauh lebih besar dari bumi. Maksudnya, kebenaran sejati kadang-kadang memerlukan kita guna lebih dari sekadar mata kasar. Dan soalan ni, saya tinggalkan untuk kita semua renungkan. Di zaman maklumat di hujung jari ini, macam mana agaknya cara terbaik untuk kita seimbangkan antara apa yang kita nampak di skrin dengan apa yang kita faham melalui ilmu dan akal yang waras? Fikir-fikirkan.